10 malam terakhirlah manusia paling lalai sekali. Cuba tengok, cuba perhati, muhasabah balik hidup kita. Waktu itulah nak kemas barang, waktu itulah nak keluar pergi cari baju raya. Baju raya bukan keluar sekali, keluar untuk 5-6 orang. Sekali keluar baru untuk 2 orang. Nak pusing. Ni tak mau nak hak butang sampai ke belakang. Hak ni nak tudung hak manik-manik meleret sampai ke bawah, sambung dengan jubah. 5 hari baju raya saja. Akhirnya Lailatul Qadar yang Nabi-Nabi lain dan Rasul-Rasul lain cemburu sebab umat Nabi Muhammad dapat. Terlepas tak selama ni? Terlepas. Setiap tahun terlepas. Sibuk dengan segala macam persiapan raya. Dan akhirnya terlepas Lailatul Qadar. Tahun ni masih ada peluang. Manusia yang bijak, dia buat persiapan awal. Buat persiapan awal, kuih raya awal. Rumah ke apakah awal. Nak salin tirai ke, nak tukar sofa ke apa, awal. Bagi tahu nak menentu apa-apa, awal. Jangan lewat. Kita nak tumpu 10 malam terakhir, kita nak tumpu.